Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Senang Berhad. Pada pertemuan kali ini saya nak membincangkan pada anda mengenai maintain account dalam General Ledger. Okey, dalam tajuk General Ledger ni, perkara pertama yang kita tak kena tahu adalah maintain account. Kita klik kat maintain account ni, kita makna sekarang ni antara kedudukan account daripada non-current asset sehingga non-current revenue adalah terkandung dalam balance sheet. Makna yang revenue sehingga ke bawah ni appropriation account, dia terkandung dalam account profit and loss, iaitu account rugi. Yang pertama sekali kita nak membicarakan bagaimana cara kita nak memulakan kedudukan account ni. Kita nak masukkan nombor account yang baru. Sebagai contohnya, dalam kedudukan yang ni dia belum ada lagi asetnya hal komputer. Makna kita klik dekat sini, kita klik new. Makna sekarang ni kita highlight ke atas tajuk ni, kita klik new. Makna sekarang ni kita nak masukkan nombor kod 200-500 dan kita masukkan komputer. Okey, anda klik OK, dan untuk pasangannya dia perlu ada depreciation. Okey, kita accumulate depreciation, kita highlight lagi sekali, kita klik new lagi sekali. Okey, kita ambil nombor kod 505, accumulate DPRN dash computer. Okey, kita klik OK. Mana klik dekat sini, kita kena klik dekat special account dan klik accumulate depreciation account. Kita klik OK. Okey, berbalik kepada kedudukan current dalam chart account ni, kita klik dekat current asset. Maknanya kalau kata kita nak buat sesuatu kod baru dalam current asset, kita boleh lihat kat sini. Kita boleh lihat kat sini, dia ada special account type, iaitu bank account, cash account, deposit account, customer control account dan juga balance sheet account. Jadi anda hanya perlukan masuk, sekiranya ada special account, kita tentukan kat situ. Okey, sebagai contohnya yang account bank ni, makna sekarang ni account bank ni, kita double klik kat sini, kita nampak makna kedudukannya ada special account. Makna dalam kedudukannya ni special account, dia tik pada bank account. Okey. Okey, untuk membincangkan kedudukan kedudukan ni, kita lihat cash at bank ni, kita kita boleh betulkan dia boleh jadi sub account. Makna kita sekarang ni contohnya kita boleh tarik ke atas. Okey, sekarang ni dia boleh keluarkan ni. Makna kalau kita masukkan dalam ni, dia boleh jadi group of account. Jadi untuk membincangkan lagi kedudukan chart of account ni, kita masuk pada expenses. Okey, kalau katakan anda ingin subkan lagi account ni, sub account sebagai account belanja. Contohnya belanja pentadbiran, kita boleh klik dekat sini, kita expenses, kita klik new. Okey, kita bubuh 900 dash PENT untuk pentadbiran. Ni
perbelanjaan pentadbiran. Okey, minta maaf saya campurkan antara bahasa English dan juga bahasa Melayu. Okey, belanja pentadbiran, mana sekarang ni salaries kita boleh masukkan dalam ni. Okey, lagi EPF SOCSO dan dan lain-lain lah. Okey, dalam kedudukan ni, kalau SOCSO apa ni, gaji ni anda nak kecilkan lagi, anda nak pecahkan kepada gaji, contohnya saya masuk kat sini 904, saya highlightkan kat sini. Okey, makna ni sekarang ni dah ada apa ni, kalau kata kita klik macam ni, dia dah ada transaction. Okey, makna sekarang ni dah ada, dia ada gabungan dengan lain-lain tu. Okey, sekarang ni kita boleh, kita nak masukkan lagi, contohnya lain-lain lah. Okey, saya rasa kita untuk memahami, untuk memudahkan anda faham lagi dari segi kedudukan chart of account ni, kita masukkan sebagai contohnya, kita nak masukkan petrol ni, kita nak subkan lagi nombor kod petrol ni kepada nombor kereta. Makna kita masukkan, kita highlightkan cursor mouse kita dekat petrol, kita letakkan contohnya 919, nombor kereta kita di DJ 9247. Okey, contohnya okey, tak muat sini. Contoh kita nak buat kawan. Okey, kawan ni perbelanjaan minyak kereta TDJ 9247. Okey, kita klik OK. Dan kita boleh highlightkan lagi sekali. Kita klik new lagi sekali. Okey, 919-K2 ataupun kereta yang kedua, perbelanjaan petrol DEM 7508. Okey, jadi dalam keadaan ini anda boleh lihat masa dekat akaun terugi nanti macam ni. Okey, kita boleh lihat, kalau katakan sekarang ni kita letak untuk test ni, kita klik zero balance. Okey, kita tengok dekat belanja petrol. Kita lihat kat sini belanja petrol, makna tak ada tu, makna dia grouping dalam satu level saja. Pasal kita ambil pada master dia ataupun ibu pada akaun dia. Kalau kata anda nak pecahkan, nak lihat kedudukan perbelanjaan dalam kedudukan petrol tadi, disebabkan kita ubah dalam chart of account, kita klik dekat sini, makna ambil level yang ketiga, kita klik dekat apply balik. Okey, sekarang ni kita boleh lihat kat sini. Jadi kita lihat kat petrol ni. Okey, anda boleh lihat perbelanjaan minyak kereta. Okey, dan juga perbelanjaan petrol DEM tadi. Minta maaf saya tersilap tadi, tak boleh tak buat cara yang terbaik. Okey, saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Sebelum tu kita boleh preview dan kita boleh lihat kedudukan profit and loss kita. Okey, sekarang ni kita ada pecahan-pecahan petrol tadi. Okey, dan kalau kata kita groupingkan kedudukan ni, makna sekarang ni kita groupingkan ni, kita ambil nombor 2, makna level tu setakat yang kedua saja. Kita klik preview.
Maknanya sekarang ni anda boleh lihat kat sini petrol tu tak ada tu dia grouping. Ada petrol saja pada master account ataupun ibu account dia. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu, dan sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp saya 0199699079. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada kaum bukan Islam.